Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belum terlambat untuk kami mengucapkan selamat Hari Raya pada tahun 2025 ini kepada anda semua pendengar, pembaca dan penonton setia Mekanika Malaysia. Dan hari ini kami sebenarnya beraya dengan salah satu kereta Kia yang ada pada hari ini adalah Kia Sportage 1.6 TGDI. Kalau kita lihat kereta ini kan, memang kereta ini desain dia memang cuba untuk mencuri perhatian orang muda, orang tua dan semua golongan supaya tertarik dengan kereta ini melalui penggunaan bahasa badan yang cukup unik dihasilkan oleh bekas pereka bentuk daripada BMW, which is nama dia Karim Habib. Memang Karim Habib ni suka menghasilkan rekaan yang terkini dan unik kepada produk ciptaan dia. Seperti biasa, kepada penonton, pendengar, pembaca dan segala penyokong Mekanika Malaysia, boleh tekan like, boleh tekan subscribe dan boleh tekan share dekat YouTube, TikTok, Facebook dan Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat Netflix. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya. Revolusi pemodenan kenderaan Kia bermula pada tahun 2009 apabila Peter Schreier masuk ke dalam Kia. Peter Schreier daripada Audi masuk dalam Kia dan menghasilkan rekaan yang baru dinamakan sebagai Tiger Nose Grill. Okey, tapi apabila Karim Habib masuk menggantikan Peter Schreier, di mana Peter Schreier ni naik ke atas lagi jadi bos besar lagi, Karim Habib memperkenalkan satu lagi rekaan dinamakan sebagai Opposite United. Secara jujurnya saya memang tak tahu apakah elemen reka bentuk ataupun arah tuju Opposite United ini sendiri. Tapi kalau kita tengok rekaan daripada Karim Habib ini memang agak unik dan luar biasa rekaan dia. Especially kalau kita tengok dia punya front DRL di bahagian depan. Di mana front DRL ini, kalau tak salah saya, dia bertindak sebagai dua function. Satu sebagai lampu DRL, dan kalau tak silap saya mungkin dia akan bertindak sebagai lampu penunjuk arah penukar masa kita nak memasuki seleko ataupun simpang. Dan kedua adalah di bahagian depan ini, di mana di bahagian depan ini warna front grille depan dia diberikan warna yang sedikit gelap dan berkilat. Tapi kalau kita tengok secara lahiriah dia, memang rekaan ini nampak lebih sibuk berbanding dengan rekaan front grille Tiger Nose daripada Peter Schreier yang biasa. Seperti yang kita sedia maklum, untuk Kia dan Hyundai ni dia memang adik-beradik lah. Untuk kereta ini dia menggunakan platform yang berkongsi platform dengan Hyundai, iaitu platform N3. Yang seperti semalam kita dah review, Hyundai Santa Fe pun menggunakan platform N3. Dari segi saiz kereta ini sebenarnya panjang dia 4886mm, manakala dia punya lebar adalah sekitar 1886mm. Dan untuk kereta ini sebenarnya kelebihan dia ada daripada CR-V adalah wheelbase dia. Wheelbase dia adalah sekitar 2755mm berbanding dengan CR-V which is 2700mm saja. Jadi di bahagian dalam kereta ini sebenarnya lebih luas sedikit berbanding dengan CR-V. Untuk bahagian belakang pula, antara elemen-elemen yang menarik pada kereta ini adalah dia punya ducktail di bahagian sini. Memang nampak cantik, especially bila dia buat melengkung macam ni. Bahasa badan dia ni adalah bahasa badan daripada kereta yang lebih premium, yang lebih mahal. Kalau anda perasan dekat bahagian belakang ni juga memang tak nampak wiper, walaupun sebenarnya ada wiper dan tersembunyi di bahagian atas sini. Untuk bahagian bawah pula dia diberikan dengan warna krom. Sayangnya bagi saya, kalau kereta tu dah ada turbo, eloklah kita keluarkan saja dia punya exhaust. Tapi untuk kereta ni exhaust dia disembunyikan dekat bahagian bawah. Untuk versi kali ini ada pilihan enjin 2.0 NA ataupun 1.6 TGDI yang ditawarkan untuk kereta ini. Okey, untuk 2.0 NA dia ditawarkan dalam varian yang terendah lah, dua varian terendah. Manakala untuk dua varian yang tertinggi, dia dipadankan dengan enjin 1.6 TGDI Smart Stream yang menjana sekitar 177 horsepower dan 265 Nm torque. Hanya varian turbo saja yang dipadankan dengan transmisi
7-speed DCT. Untuk varian yang tertinggi yang kami pandu uji hari ini, ia datang dengan pilihan sistem pacuan all-wheel drive daripada Kia Hyundai. Seperti biasa, kalau kita dah biasa menggunakan produk-produk daripada Kia, memang beginilah dia punya rekaan bentuk corporate image dia lah. Dekat depan ni kita ada bentangan meter curve screen. Ini yang membezakan kereta Kia daripada kereta-kereta daripada buatan Cina lah. Kalau kereta daripada buatan Cina, dia lebih suka menggunakan skrin yang flat dekat depan ni. So bila kita rasa masuk dalam kereta Cina tu, kita rasa macam tak natural cara kita nak memandang skrin. Berbeza dengan kereta Hyundai, Kia, especially Kia, dia memang suka menggunakan skrin yang berbentuk curve macam ni. So dekat depan ni kita ada 12.3 untuk sistem multimedia dan 12.3 untuk bentangan meter digital dekat bahagian depan. So bila kita tengok, kita rasa lebih natural. Untuk kat depan ni kita ada sistem sambungan Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi menggunakan wayar. Yang bestnya untuk varian yang tertinggi ni, varian ini menawarkan sistem speaker Harman Kardon 8 speaker. Jadi kualiti bunyi dia memang sangat best berbanding dengan varian yang biasa. Okey, salah satu elemen yang unik yang ada pada Kia adalah dekat sini. Okey, di sini switch ni dia boleh tukar. Sama ada kita nak gunakan switch sebagai switch aircon ataupun switch untuk kita gunakan sistem multimedia dia dekat sini lah. Ini yang bagus, dia boleh tukar-tukar. Dan dekat sini juga kita ada switch untuk volume dan juga aircon ni menggunakan butang yang ada. Jadi kita tak perlu nak mencari-cari dalam skrin ni macam mana kita nak adjust sistem multimedia. Dekat sini seperti biasa, platform entry ni akan menggunakan shift by wire. Sama macam Hyundai dan juga Kia, dia akan menggunakan sistem penukaran gear menggunakan rotary. Kalau Hyundai dia menggunakan button. Jadi dekat sini juga kita ada dapat beberapa ciri-ciri yang selalu kita guna menunjukkan kereta ini adalah sebuah kereta all-wheel drive. Yang pertama, hill descent controller dekat sini. Dia ada butang kamera dekat sini dan juga kalau kereta ni all-wheel drive, ini yang paling saya suka. Dekat sini dia ada butang rotary untuk kita pilih mode pemanduan. Dan dekat sini juga kalau kita tekan, dia akan lock differential. Okay, lock differential ni, let's say kalau kita nak pergi berkemah, nak pergi ke pantai, tiba-tiba kita rasa tayar kita sangkut. Kita memang kereta all-wheel drive dan kita akan lock differential. Jadi kita akan menguncikan kita punya differential tu supaya kita dapat agihan kuasa yang lebih baik untuk kita keluar daripada permukaan jalan yang mencabar. Cuma ada satu elemen yang saya tak berapa suka dekat sini adalah dia punya butang dekat sini. Okey, butang dekat sini kalau dekat over sini dia adalah butang untuk sistem pemanasan dia punya cushion, penyejukan cushion. Tapi dekat sini dia tak ditawarkan dan dia meletakkan butang kosong. Ini kesilapan yang agak fatal lah daripada Kia. Sepatutnya kalau saya sebagai product planner, saya akan kosongkan terus sini ataupun saya buat lubang untuk letak telefon. Dan untuk kereta ini juga dia tak ada pengecas telefon tanpa wire. Tapi kalau macam saya tak peduli sangat sebab saya memang akan masuk dalam kereta, cucuk telefon sambil cas, sambil sambung kepada sistem Apple CarPlay ataupun Android Auto. Seperti yang saya sebut tadi, memang wheelbase kereta ni lebih panjang berbanding dengan CR-V. Tapi bila kita masuk dekat dalam, kita tak rasa kereta ni terlalu luas yang ketara berbanding dengan CR-V. Salah satu aspek yang dikorbankan oleh Kia untuk kereta ni adalah keselesaan cushion. Memang cushion dia dekat belakang ni antara yang the best yang ditawarkan dalam segmen C SUV lah. Sebab apa? Dia punya seat base ni memang panjang dan juga selesa. Dan seat dia juga kita boleh laraskan. Mungkin kita boleh lipat 60-40, tapi yang paling penting sebenarnya kita boleh laraskan ikut suka kita. Memang macam ni memang paling selesa lah kalau kita nak jalan jauh. Memang bila saya duduk dekat belakang ni, saya memang boleh rasa kesedapan seat dekat belakang ni sama setara dengan kesedapan seat dekat di bahagian depan. Dan untuk di bahagian belakang ni juga, dia punya aksesori memang tak kalah lah berbanding dengan pesaing dia yang lain. Elemen yang saya suka dekat sini adalah dekat sini. Dia memang purposely buat hanger dekat depan ni. Memang Karim Habib ni kalau kita tengok dia punya design pakai baju semua, dia memang style mamak yang agak stylisto lah, yang suka-suka bergaya. Dan dekat sini dia memang purposely nak sakut kain, nak sakut baju ataupun nak sakut coat. Kalau kita pakai baju Melayu ni, sangkut je baju Melayu kita kat belakang ni. Dan dekat sini kita boleh sangkut kita punya air. Dan dekat sini juga kita ada satu point USB Type C. Dekat sini Type C. Supaya bila kita nak charge telefon, kita tak perlu nak menunduk macam ni kan. So ketinggian dia ni
memang sangat best untuk kita letak telefon charge dan telefon letak dekat bahagian bawah ini. Okey, dekat bahagian belakang ni dia punya ruang kargo ni boleh tahan luas lah. Dan kita ada power tailgate lah untuk kita buka dia punya ruang belakang ni. 562 liter lebih kurang macam tu. Dan kalau kita lipat kita punya cushion ni, kita boleh buka sebab dia ada switch kat sini. Kita boleh besarkan menjadi 1751 liter. Dan dekat sini juga kita ada soket 12 volt. Let's say kalau kita nak guna pump, nak guna soket untuk power apa-apa kita punya equipment, memang boleh guna dekat bahagian belakang ni. Memang luas dan juga practical Kia Sportage ni. Untuk pengalaman pemanduan, satu perkara yang boleh dipuji berkenaan dengan enjin ini adalah enjin ini sangat senyap. Bila kita start enjin kita kan dalam keadaan idle, saya punya rekod adalah lebih kurang 45 desibel saja dalam keadaan estetik. Enjin ni kalau kita tekan sampai 8,000, 8,000, ingat je VTEC apa, sampai 5,000, barulah kita boleh dengar enjin tu mengaum. Kalau tak dalam keadaan relax, pemanduan biasa ni, memang sangat susah kita nak dengar bunyi enjin ini juga. Dan untuk pengetahuan penonton sekalian, kereta ni all-wheel drive. Dan all-wheel drive kalau gabung dengan turbo, kereta tu tak akan pernah jimat. Tapi untuk kereta ni kalau kita bawa dalam keadaan relax, tak masuk relax ni tak lebih 120 km sejam lah atas highway. Dalam keadaan yang santai macam tu kan, kita masih lagi boleh rekod sekitar 15 km per liter. Which is untuk kereta all-wheel drive dengan berat yang hampir 2,000 kilo dan juga enjin turbo, itu bacaan yang memang sangat bagus. Memang orang kata enjin Smart Stream 1.6 TGDI ni memang semua ada. Dia ada power, dia ada dia punya jimat pun ada dan dia tak bising. Kalau kita tengok kereta-kereta macam yang baru macam Proton X90, X70, memang dia akan ada bunyi bising lah. Macam mana Kia dan Hyundai buat ni, kita orang tak tahulah macam mana dia punya teknologi. Tapi efek dia, kesan dia, memang enjin ini sangat senyap berbanding dengan pesaing dia yang lain. Okey, untuk mod pemanduan ni dia ada beberapa mod pemanduan. Dia ada normal, dia ada eco, dia ada sport dan juga dia ada satu sistem dia dinamakan sebagai smart. Smart ni dia akan pilih mod pemanduan ikut cara pemanduan kita. Maksudnya dia boleh tukar kepada normal, eco ataupun sport bergantung kepada cara kita tekan pedal minyak ini juga. Salah satu elemen yang saya suka pada Kia Sportage ni juga adalah dia punya steering. Okey, steering dia macam ni. Dalam keadaan sport mode yang kita guna sekarang, memang terasa betul dia punya keras dia. Memang inilah ya steering feel yang kita nak bila bawa dalam keadaan agresif. Tapi let's say kalau kita tukar dalam keadaan let's say eco ataupun macam ni, automatic dia akan jadi lembut. Even bila dalam keadaan kita nak keluar daripada parking, nak masuk basement, memang cukup lembut dia punya steering lah. Memang terasa ketara antara lembut dan juga keras. Dan satu perkara yang mengejutkan kita adalah tetapan steering ni. Kalau kita nak lock ke kiri ataupun lock ke kanan, dia hanya memerlukan 1.35 pusingan saja untuk ke kiri maksimum ataupun kanan maksimum. Cara tu, tetapan tu dah menyamai kereta Mercedes AMG GLA 35, sebuah SUV sport. Maksudnya dia punya steering ni memang design dia memang design untuk pemanduan yang agresif dan juga sport. Walaupun dari segi luar ni, kereta ni memang nampak comel seperti kucing hamster. Kucing hamster? Untuk platform entry ni juga, dia menggunakan suspension McPherson dekat bahagian depan dan dekat bahagian belakang dia menggunakan sistem multi-link lah. Sebagai bekas pengguna kereta Hyundai ataupun Kia 15 tahun lepas, memang kita boleh rasa perbezaan yang sangat ketara dari segi macam mana kereta ni telah ditala oleh Hyundai. Lebih halus, lebih sedap berbanding dengan kereta yang dulu-dulu punya, yang Kia punya lah. Satu perkara yang pertama yang kita boleh perasan adalah body roll dia. Let's say macam kita corner macam ni kan, memang kita rasa sangat kurang body roll dia. In fact, dengan sistem all-wheel drive yang ada ni, bila kita nak exit selekoh, kita rasa macam melekat betul kereta ni. Tapi pada masa semua, let's say kalau kita jumpa hump ataupun bump ataupun jalan tak rata macam jalan sekarang ni kan, dia punya feel tu rasa macam tak rasa keras sangat. Dia punya tetapan tu lebih pada seimbang antara keras dan juga lembut. Itu yang sebenarnya saya lebih suka lah. Saya lebih suka suspension yang pasif, tapi dia punya balance antara keras, lembut dan juga ride dan juga handling. Dia tak back, dia tak terlalu keras, tak terlalu lembut.
Sebab kita bukan hari-hari kita nak bawa laju, dan bukannya jalan yang kita ada lalu ni sekarang sentiasa baik. Kita akan jumpa jalan melopak-lopak. Jadi suspension yang lembut ni akan membantu kita pengendaliannya ataupun ride kualitinya sentiasa lebih sedap berbanding dengan pesaing dia yang lain. Okey, berbalik kepada sistem gearbox tadi, sebenarnya walaupun dia menggunakan shift by wire kat bawah ni, jangan risau sebab kita ada pedal shifter dekat bahagian belakang. Itu memang tak ada isu, kita boleh pilih mode ataupun gear mana yang kita nak guna menggunakan pedal shifter ni. Cuma bila kita nak menggunakan brake, itu satu benda yang saya nak komen. Brake dia terasa kurang agresif sikit kalau kita compare dengan model-model lain lah. Saya rasa memang karakter dia, sebab karakter ni sebenarnya dibina berdasarkan karakter untuk digunakan seharian, bukannya untuk masa kita masuk litar. Jadi bila kita memandu laju, kalau kita nak brake secara agresif, kita kena tekan lebih sikit. Itu saja berkenaan dengan sistem brake yang ada pada kereta ini. Untuk ergonomik pula, saya tak ada isu dengan ergonomik kereta ni. Saya rasa dia punya seat adalah sangat bagus, besar, lebar dan juga selesa untuk perjalanan jarak jauh. Cuma saya rasa ukuran standard seat ni sebenarnya untuk orang yang berbadan besar, seperti orang daripada Eropah lah. Jadi bila kita orang Asia duduk, kita rasa macam besar sangat kereta ni. Jadi bila kita masuk selekor macam ni, badan kita akan bergerak sedikit ke kiri dan ke kanan. Tambahan pula kita tak boleh nak adjust dia punya bolster kiri kanan ni macam BMW. Jadi badan kita akan bergerak sikit lah. Tapi itu bukan big issue pada untuk kereta ini. Dalam aspek keselamatan pula, kereta ini memang dia punya sistem ADAS memang cukup bagus lah. Dia punya smart cruise control, lane keep assist, lane following assist, semua memang bagus. Memang kalau kita masuk highway, kalau kita nak relax sikit, memang saya akan guna dan dia boleh beroperasi dengan sangat cemerlang. Cuma yang kurangnya dari segi high beam dia. Sebab kereta saya ada adaptive front beam, memang mata saya bila waktu malam tu tak berapa nampak. So saya sangat menghargai kalau kereta ni ada datang dengan sistem adaptive high beam. Untuk kereta ini dia tak ada. Dia hanya diberikan high beam assist saja, bukannya adaptive high beam. Okey, satu lagi komen bila kita duduk kat belakang. Bila saya duduk kat belakang tadi on the way ke tempat shooting tadi, memang boleh terasa di bahagian belakang ni selesa. Dan kalau ada bunyi tayar tu pun saya suspect tayar tu dimasukkan angin terlalu keras lah. Dan untuk di bahagian belakang, selain daripada selesa adalah luas je. Kita kena ingat sebab kereta ini kereta all wheel drive. Jadi dia akan, biasanya kalau kereta all wheel drive memang akan ada hum dekat bahagian belakang lah. Kereta ni pula dia ada tapi dia tak begitu ketara. Jadi dia tak merompak ruang di bahagian belakang, dekat bahagian tengah tu. Jadi orang tengah tu akan sentiasa berasa selesa bila duduk di bahagian tengah. Tak terasa macam dianaktirikan bila duduk di bahagian tengah tu. Sebab setengah kereta kalau kita duduk di bahagian belakang, di bahagian tengah tu, memang betul rasa tak selesa. Yang ni still lagi best. Untuk varian yang kami pandu pada hari ini, ia adalah varian yang paling tinggi. Sebab kalau korang nak beli yang varian paling murah, memang betul murah. Boleh dapat 2.0 NA Smart Stream dan juga 6 speed automatic. Itu berharga 145,000 lebih kurang. Tapi untuk varian yang kita orang pandu 1.6 TGDI DCT lengkap dengan all wheel drive, ini datang dengan harga 186,000. Mahalnya? Tak, jangan risau. Sebab dia datang sekali dengan free service selama 5 tahun ataupun 100,000 km. So, untuk kereta ini no wonder dia telah menjadi kereta pilihan SUV for the family untuk tahun 2023 dan juga 2024 untuk majalah permotoran World Car. Sekian saja review kami berkenaan dengan Kia Sportage 2024 yang telah dilancarkan di Malaysia baru-baru ini. Kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook dan juga Instagram Mekanikal Malaysia. Jangan lupa untuk sokong kami dekat mana-mana website ataupun platform yang anda jumpa. Okey? Sekian saja. Assalamualaikum dan bye-bye.